Saya cantik ke? Terima kasih. So perkenalan dulu kan. So perkenalan pernah nak tanya apa perkenalan ni? Perkenalkan diri macam tadi Dr. Introduction. Yalah, kenal diri macam mana? Saya Linda. Aha. Betul? Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi. So, saya Roslinda binti Rosli. Boleh panggil nama saya Linda saja. So, saya sebagai project director untuk e-invoice ataupun My Invoice, lembaga hasil. Dari segi pengalaman, saya telah berkhidmat di Purata selama menghampiri tahun ke-22. Oh, lama. Lama kan? Lama. Otai sangat dah. Tapi saya still muda, insyaAllah. So, dan saya telah terlibat dengan e-invoice ni, satu projek mega, bermula pada Januari 2024 lah. So, Izam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izham Sayhari. Boleh panggil saya Izham lah. Saya selaku operation manager bagi projek My Invoice, selaku wakil daripada FGV Pro Data lah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan projek My Invoice ni dengan jayanya, alhamdulillah. Dan harapan untuk My Invoice ni lebih maju lah. Maksudnya penerimaan daripada orang luar sana dan sebagainya, pembayar cukai terutamanya, untuk menggunakan sistem yang telah dibangunkan oleh pihak FGV Pro Data bekerjasama dengan pihak LHDN. Okey, terima kasih kepada pihak FGV Pro Data pada hari ini, Puan Linda dan Cik Izham, kerana mengadakan sesi podcast pada pagi ini. Saya Muhammad Rozaini Muhammad Arif daripada bahagian e-invoice sektor operasi cukai. Dah hampir 20 tahun saya dengan lembaga hasil. Oh, lama. Dah hampir 20 tahun. Sebaya Cik Jai. Hampir sebaya. So untuk invoice ni ialah saya pun adalah pasukan yang pertama jugalah yang mula menyertai untuk pelaksanaan invoice ni, bermula dengan pada tahun 2024 juga. So kat sini pun dengan pelaksanaan invoice ni kita pun dah banyaklah masa dan tenaga kita sumbangkan bagi pelaksanaan invoice ni lah. Okey Cik Jai. Terima kasih Cik Jai. Saya panggil Cik Jai saja Jai. Biasa. Lebih mesra. Okey, kita dengar biasa dengar e-invoice. Kita ada e-invoice, My Invoice. Maybe Cik Jai boleh cerita sikit apa itu e-invoice dan apa itu My Invoice. Betul. Macam confused sikit. Confused Cik Jai. Confused Antara okey. e-invoice dan juga My Invoice. Ada beza ke Cik Jai? Ada beza ke tak ada beza, sebenarnya dia tak beza sangat pun sebenarnya. Okey. Kalau boleh saya kongsikanlah di sini tentang e-invoice ataupun My Invoice. Okey. E-invoice ni kita biasa dengar kalau kita pergi dekat kedai-kedai tu kita minta invoice kan. Kita minta invoice. Nak beli kita minta invoice ataupun kita beli kita dapat receipt. Itu yang sekarang ni yang kita buat sekarang ni lah adalah mendigitalkan benda tu. Okay, kita mendigitalkan benda tu daripada bentuk kertas, bentuk PDF, tu semua tu kita transformkan dia kepada bentuk digital yang tu kita panggil dia invoice. Okay, so invoice ni merangkumi 4 dokumen yang kita ada lah sekarang ni. 4 dokumen. Pertamanya invoice, nota kredit, nota debit dan nota barang balik. Itu yang kita digitalkan ke 4 dokumen tu untuk pelaksanaan invoice ni. So pelaksanaan invoice ni pula merangkumi kepada semua taxpayer lah Puan Linda. Dia tak ada yang kecuali. Semua wajib buat. Mana-mana yang pembayar cukai yang menjalankan aktiviti komersial, so mereka kena buat invoice ni. Okay, mandatory kepada mereka untuk buat. Kalau kata My Invoice tu pula, ialah salah satu sistem yang kita bangunkan untuk kita menerima kesemua data-data invoice ni daripada pembayar cukai lah. Itulah kalau saya boleh terangkan sedikit berkaitan dengan
e-invoice tu dan my invoice tu. Bercakap berkaitan dengan digital tadi itu kan. Adakah ini dinamakan ataupun adakah ini objektif projek pelaksanaan my invoice tu sendiri, pendigitalan tu? E-invoice. Okey. Kalau kita bercakap ke arah pendigitalan, okey, kat sini kita sebenarnya menyahut satu inisiatif kerajaan sebenarnya dalam mendigitalkan perniagaan itu sendiri. Okey, di bawah RMK yang ke-12 benda ni terkandung. So kita Lembaga Hasil menyokong inisiatif tu. That's why kat sini Lembaga Hasil melaksanakan e-invoice ni bagi membantu perniagaan ataupun mana-mana PMKS mendigitalkan transaksi perniagaan mereka. Itu objektif yang utama. Dalam mendigitalkan perniagaan ini, sekurang-kurangnya dia memberi faedah kepada perniagaan kan. So kita tengok dia akan membantu daripada segi kos operasi perniagaan itu sendiri. Dia boleh menjimatkan masa, dia boleh menjimatkan tenaga, dia boleh menjimatkan penggunaan kertas. So kat situ pula kita tengok macam mana bila dah kurangnya penggunaan kertas tu, kita boleh save kita punya paperless lah. persekitaran kita semualah kan. Kemudian juga kalau kita tengok apa pelaksanaan invoice ni juga kepada peniaga, so dari segi manual proses tu kita dah kurangkan. Kita dah boleh eliminate kesilapan-kesilapan dari segi perekodan. Yang paling penting sekali pun kita dapat mengurangkan tentang kehilangan dokumen. So benda ni dah ada dalam sistem tu sendiri. Okay? Itu yang kita nak laksanakan lah. Benda ni. Bagus penjelasan yang harap membantulah, harap membantu kepada semua orang lah. Okey, saya tertarik juga dengan Cik Jai punya penjelasan tadi berkaitan dengan pelaksanaan yang telah dicetuskan oleh kita punya Perdana Menteri kan Cik Jai. Maybe Cik Jai boleh sentuh berkaitan dengan siapa ataupun pelaksanaan ni, ada fasa ataupun siapa target dia Cik Jai. Maybe ada grup ataupun kategori lah. Okey, macam saya sebutkan tadi, dia melibatkan semua pembayar cukai, tiada yang dikecualikan bagi yang dikecualikan. Okey, yang terkandung dikecualikan tu kita ada senaraikan lah. Yang itu boleh semak dekat garis panduan yang kita sediakan di Microsoft kita. Tetapi bagi mana-mana pembayar cukai yang membuat transaksi komersial ni tak dikecualikan. Berbalik kepada soalan Puan Linda tadi, betul. Untuk pelaksanaan invoice ni kita buat secara berfasa Cik Zam. So sekarang ni dengan pengumuman yang terkini oleh pihak kerajaan ataupun pihak MOF, kita daripada 4 fasa dah jadi pada 5 fasa dah. Bukan 3 fasa. Tak ada. Kita dah bertambah dah. Kita dah daripada fasa 3 dah jadi fasa 4, dan fasa 4 pula kita dah jadi fasa 5. So kita ada 5 fasa. So kat sini daripada permulaan fasa pelaksanaan kita pada 1 Ogos 2024 bagi melibatkan hampir 5,000 pembayar cukai pada fasa 1. So kita dah membawa kepada fasa 5. So sekarang ni kita juga dalam fasa yang kedua. Fasa kedua ni kita ada hampir 14,000 pembayar cukai. Okey, kita ada hampir 14,000 pembayar cukai. Dan seterusnya pada fasa 3 akan memulai 1 Julai 2025 nanti. Tak lama lagi kan? Tak lama lagi. 2 minggu lagi. Tak lama lagi. So ini kita akan jangkakan hampir 52,000 pembayar cukai. Fasa tu dikategorikan dengan pendapatan syarikat ataupun macam mana? Okey, yang fasa ni pula macam mana dia duduk dekat setiap fasa ni kan? Okey. Siapa yang tentukan tu Cik Jai? Okey, yang ini kita berdasarkan borang nyata yang dihantar oleh pembayar cukai pada tahun taksiran 2022. Audited account lah. Okey. Apa-apa maklumat pendapatan kewangan yang beraudit ataupun borang nyata yang kita terima, kita tengok turnover mereka. Kat sini kita tentukan mereka kat fasa 1, fasa 2 sampai fasa 5. Okey. Berbalik pada fasa tadi. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Fasa tak habis. So kita ada fasa 3 ni. Fasa 3 ni yang kita akan memulai pada 1 Julai nanti. Kita ada 52,000 taxpayer nanti. Yang ini pendapatan 5 ke 25 juta nanti. So kita ada fasa 4 pula 1 Januari nanti. 1 hingga 5 juta. 1 juta ke 5 juta.
Okay, dan 1 Julai nanti 2026 tahun depan itu adalah fasa yang sekarang ni fasa yang terakhir kita Fasa adalah terakhir lah. Buat fasa masa ni je, Jai. sehingga pendapatan 1 juta. So kat sini antara fasa 3 ke fasa 4 ni fasa 5 ni kita jangkakan 280,000 pembayar cukai. Bukan satu angka yang kecil. Betul. Okey, satu angka yang besar dibandingkan dengan fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1, fasa 2 kita hanya ada dalam sasaran kita ada 64,000 taxpayer. So kat situ pun kita dah hampir 90% dah. 90% dah on board dah. Dah on board, dah berjaya melaksanakan. Dah berjaya melaksanakan invoice ni. So kita berharap untuk pembayar cukai fasa 3, fasa 4, fasa 5 bersama-sama dengan fasa 1, fasa 2 masuk ke dalam persekitaran invoice ni. Ya. Okey, saya memetik kenyataan daripada Timbalan Kementeri Kewangan YB Lim Hui Ying. Okey, dia mengatakan bahawa 26,000 syarikat telah guna sistem e-invoice sejak dilaksanakan tahun Ogos 2024 dan sebanyak 207.4 juta e-invoice dikeluarkan. Okey. So daripada kenyataan ini kenyataan ini dikeluarkan pada Mac. Dari paper berita mana tu? Daripada berita harian. Mac tahun ni. Tahun ni. Okay. So dari segi performance ataupun dari segi penyertaan daripada pembayar cukai. Macam mana penerimaan pembayar cukai itu dalam menyertai menggunakan sistem e-invoice ni sendiri. Okey, Cik Izam. Kalau Cik Izam baca statement Timbalan Menteri tu pun dah tunjuk satu angka yang besar lah. Menakjubkan lah. Okey, menakjubkan. Kalau kita tengok sekarang sehingga hari ni saya rasa kita patut bersyukur lah kan atas pencapaian kita ada, penerimaan yang kita ada dengan respon daripada pembayar cukai ke atas pelaksanaan invoice ni. Kalau saya boleh kongsikan dengan Cik Izam dengan Puan Linda pada pagi ni, sehingga hari ini kita dah terima lebih 331 juta transaksi e-invoice. Okey, kita dah terima lebih 331 juta transaksi melibatkan hampir 35,000 pembayar cukai. So kat sini itu 35,000 tu termasuk fasa 1. Ya, betul. Kita ambil daripada fasa 1, fasa 2 yang dah patut buat invoice, kan kita juga ada fasa 3 dan fasa 4 yang willingly nak buat. So benda ni sebenarnya bukannya bukan membebankan bagi pembayar cukai, tapi ia sebenarnya satu kebaikan kepada pembayar cukai dan kita dapat respon yang baik daripada pembayar cukai ke arah pelaksanaan invoice ni. Kalau kita tengok figure kita ni, dia bukan merundum. Dia setiap hari naik. Berapa tu Encik Jai? Kalau sehari lah saya rasa kita terima transaksi kita 1 juta ke 1.5 juta lah. Banyak. Maknanya transaksi yang berlaku seharian ni memang kita terima setiap hari. So benda ni 24/7 dan kalau kata saya boleh ceritakan sedikit, pengesahan yang kita buat setiap hari ni memang Near real time. So benda ni memang memberi satu kebaikan kepada peniaga itu sendiri dan juga kepada pihak kerajaan, dan dia tidaklah membebankan lah bagi untuk melaksanakan invoice ni. Okey, bercakap pasal fasa tadi Cik Jai kan. Setahu saya lah, rasanya betul lah kot kan, company kita Porata berada dalam fasa ketiga tak silap saya. Dan rasanya pun kami pun telah menggunakan. Cuma tadi bila berbalik pada kategori tadi kan Cik Jai, kita tahu asalnya 3 kan, dan 3 macam target lah fasa tu, tiba-tiba dah jadi 5. So ada ke apa-apa macam penyebab ataupun penolakan kan daripada sesiapa sampai kenapa kita berubah ataupun memindalah fasa tu daripada 3 kepada 5? Ada apa-apa yang ketidakterimaan lah pembayar cukai ke untuk dalam pelaksanaan e-invoice ni Cik Jai? Okey, saya rasa persoalan tu agak menarik juga untuk kita ulas pada pagi ni. Sebenarnya dia bukan kita sangat teruja datang Cik Jai. Sebenarnya dia bukan ada
aspek penolakan tu. Yes. Tetapi saya rasa pada pandangan saya kerajaan memberi ruang masa kepada peniaga-peniaga kita untuk lebih bersedia. Okey, kat sini kita lihat dari segi fasa 3 yang sebelum ni 280,000 pada yang akan laksanakan pada 1 Julai ni, tapi kerajaan telah membuat satu pendekatan yang lebih mesra bagi saya untuk pihak-pihak peniaga ni lebih bersedia untuk masuk ke fasa pelaksanaan invoice ni. So dengan adanya masa yang secukupnya, pembayar cukai lebih mampulah kan, dah tak ada isu lah untuk mereka melaksanakan invoice ni kan Farida kan. Dan kita juga dari segi lembaga hasil bersedia untuk membantu pembayar cukai dalam melaksanakan invoice ni. Okey, bercakap pasal kesiapsiagaan, ketersediaan pembayar cukai. Okey, Cik Zam. Apa cara ataupun apa metod yang pembayar cukai tu untuk menghantar invoice dia kepada LHDN? Adakah apa yang guideline ke apa kata dari segi kemudahan yang disediakan lah oleh pihak training LHDN ke Cik Jai Alright. kalau ada? Kalau kita bercakap tentang apa peranan lembaga hasil ataupun apa bantuan yang lembaga hasil sediakan kepada pembayar cukai. Okey, daripada awal pelaksanaan lagi Cik Zam, kita dah adakan microsite e-invoice. Maknanya kita ada mini web untuk e-invoice ni lah. Okey, dalam microsite e-invoice ni kita dah sediakan semua garis panduannya, rujukannya, portal videonya, untuk memberi maklumat kepada pembayar cukai bagaimana untuk melaksanakan invoice. Okey. Di samping itu juga perkhidmatan meja bantuan yang kita sediakan. Okey. Yang kita sediakan meja bantuan ni memanglah orang kata ready sentiasa. 24/7 orang kata kan. Ready sentiasa untuk menjawab, untuk memberi khidmat nasihat berkaitan teknikal untuk pelaksanaan invoice ni. Di samping tu juga di lembaga hasil kita pun telah wujudkan kaunter unit pendidikan invoice, Cik Zam. Kat mana tu Cik Jai? Okey, kaunter ni kita wujudkan di seluruh lokaliti di cawangan lokaliti LHDN Malaysia. Okey. Kalau pembayar cukai ataupun peniaga-peniaga ada masalah, kemusykilan untuk mendapatkan pandangan, untuk bertanya, boleh juga hadir ke kaunter-kaunter kami lah. Dan juga di microsite kami ada nyatakan tentang talimat percuma yang diaturkan oleh hasil negeri kami. So kalau kata pembayar cukai nak tengok maklumat di mana talimat kami adakan, boleh layari microsite kami untuk mendapat maklumat-maklumat berkaitan lah. Okey, Cik Jai, saya ada soalan juga nak tanya. Tadi kita cerita pasal macam company-company yang besar, pembayar-pembayar cukai yang pendapatannya tinggi lah. Bagaimana dengan macam makcik-makcik goreng pisang? PMKS lah. IKS kan? PMKS, sebab betul. adakah mereka juga diwajibkan untuk menggunakan e-invoice ni? Okey. Betul. Kita ada peniaga-peniaga kecil. Dan peniaga-peniaga kecil ni sebenarnya pun tidak terkecualilah untuk melaksanakan. Walaupun nilai ambang tu telah meningkat kepada 500,000 yang dikecualikan daripada pelaksanaan invoice. Tapi kita lembaga hasil memang mengesyorkanlah, menyarankan pada peniaga-peniaga kecil ni untuk melaksanakan invoice. Terlibat serta dalam pelaksanaan invoice. So dalam membantu peniaga-peniaga kecil ni, kita ada bangunkan portal My Invoice tu lah. Betul. Okey, kita ada bangunkan portal My Invoice untuk kegunaan bagi mana-mana syarikat ataupun PMKS yang tidak mempunyai sistem perniagaan tu lah. Dan benda tu mereka boleh gunakan secara percuma, portal My Invoice tu. Okey. Tak ada bayaran, tak ada, mereka boleh guna secara percuma. So benda ni kita memang sediakan agar kita dapat membantu PMKS ataupun perniagaan kecil yang tak ada sistem ni dalam melaksanakan invoice tu lah, Cik Zam. So kita tak nak, orang kata tak nak tinggal lah sesiapa pun kat belakang. Kita tarik diorang sama-sama buat invoice ni. Sebab kita tahu kebaikan dia ada kan. Kita tahu banyak kebaikan dia kat situ.
makcik Corin kalau jual goreng pisang kena daftar dulu ke ataupun dia terus Of course kena daftar dulu. Okey. Kalau daftar tak ada apa-apa lah. okey Daftar lah. kat kaunter kena pergi office ke, kena jumpa Cik Jai ke. Alright. Dalam konteks sekarang, memanglah bagi sesuatu perniagaan tu sebenarnya perlu mempunyai nombor cukai pendapatan. Okey, kalau saya boleh dikongsikan di sini juga, setiap rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, memang kita dah register nombor cukai pendapatan mereka. So di sini juga kita ada sediakan carian nombor cukai tu. So mereka boleh dapatkan nombor cukai mereka mulai carian di MyTax kita lah, portal MyTax kita. So tak timbul peniaga-peniaga ni tak ada nombor cukai sebenarnya. Sebenarnya setiap individu rakyat Malaysia ni ada nombor cukai. So mereka boleh dapatkan. Kalau tak boleh nak cari, bolehlah hadir di kaunter kami untuk dapatkan maklumat yang berkaitan genap nombor. umur 18 tahun. Ya, genap umur 18 tahun pada tarikh hari lahirnya. Hari lahirnya. So, hari ini contoh hari ini saya 18 tahun hari ni birthday. tapi bukan hari lahir saya kan. Tapi ini bukan hari lahir saya. Tapi kalau kata saya ambil contoh hari ini 18 tahun, saya seorang rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun. Boleh buat carian. Saya dah ada nombor T. Macam orang kata hari pertama lahir kita dapatkan nombor surat beranak. So siapa-siapa yang dah cukup umur 18 tahun, hari ini dia dah ada nombor cukai. So nombor cukai ni boleh buat carian di MyTax. Anak saya ada umur 18 tahun Cik Jai. Boleh cek. Boleh cek. Saya nak cek lepas habis podcast ni saya nak cek. Boleh cek. Selain beli kek birthday, bagi nombor cukai kat dia. Birthday dia bulan 6 ni juga. So letak nombor cukai betul-betul kat atas kek tu. Kan? So senang. Nanti dia cakap ni nombor apa. Okey, saya berbalik pada kenyataan Cik Jai tadi. 90% yang telah menyertai e-invoice ni. Kalau yang 10% tu Cik Jai, apa tindakan yang boleh dikenakan sekiranya pembayar cukai itu tidak gagal untuk menghantar mematuhilah my invoice ni kepada Magasin. Okey Cik Izam. Cik Izam tanya soalan untuk dia tu. Tu. Takut dia tak buat kan. Takut company dia yang tak buat ni. Saya tak ada company. Okey. Tapi memanglah kita faham kadang-kadang ada kengkangan dari segi pembayar cukai ini sendiri. Dari segi side kami, Lembaga Hasil, kita teruskan pemantauan kami. Pemantauan kami di mana yang masih tidak melaksanakan e-invoice ni, kami menghantar surat peringatan lah. Surat peringatan untuk maklumkan yang mereka dah perlu melaksanakan e-invoice. Okey. Kalau kata aspek pematuhan, kita tak lihat di awal pelaksanaan e-invoice ini untuk mengenakan tindakan pematuhan ini lagi. Okey, tapi kita nak bawa orang-orang yang masih belum melaksanakan ni ke proses pelaksanaan invoice Polinda. So that's why kita beri surat ingatan, beri surat, cuba kadang-kadang kita minta negeri hubungi mereka, tanya apa masalah mereka. Kalau kata mereka perlukan bantuan daripada kami buat sesi libat urus dengan mereka untuk pastikan mereka boleh melaksanakan invoice tu. Untuk pematuhan memang kita ada dalam akta kami. Kalau kata gagal untuk melaksanakan invoice ni, tapi kita tak naklah di awal-awal pelaksanaan ini dah beri hukuman lah. Kan? Kita nak pastikan sebab satunya kita ada proses fasa yang bertambah lagi. Kita belum ada lagi satu, orang kata semua orang dah masuk belum lagi. Kita masih fasa. That's why kita tak nak lihat tindakan pematuhan ni sebagai satu kewajipan untuk kita laksanakan dulu. So nak kata tak ada, ada. Ada proses pematuhan tu, tapi di bawah kalau kata gagal untuk melaksanakan, memanglah dia akan boleh dikenakan tindakan kompon lah Cik Zam. So kompon tu antara 200 ke 20,000 tu kita tak lihatlah benda tu dulu. Ada. Benda dia tu menjurus ada. kepada menggalakkan pembayar cukai untuk menyertai. Ya, betul. Kalau kata macam kita ambil
konsep anak belajar, kita hantar tadika dulu, pergi sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau dah habis sekolah menengah tak nak belajar lagi, baru aku betul kan. Macam itulah kita. So sekarang kita didik dulu, tak boleh bawa paksa-paksa tu. kan Cik Jai. Anak-anak sekarang macam itulah kot kan. Okay. So kan kadang-kadang maybe biasalah pembayar cukai ke kita ni biasa kalau macam ada sistem-sistem macam ni kita rasa takut kan data kita macam boleh bocor apa ke. Maybe Cik Jai boleh ulas sikit dari segi macam mana sistem ni pematuhan keselamatan dia Cik Jai. Dekat once betul. saya dah ni data saya macam kita buat urusan jual beli kan Cik Jai. Betul. Oh tahu dia punya maklumat semua Cik Jai. Maybe yang tu yang orang yang takut sangat agaknya. Okay. Kalau kita bercakap tentang keselamatan data ini, memanglah keutamaan lembaga hasil dalam membangunkan sistem-sistem berkaitan dengan pembayar cukai, memang aspek keselamatan adalah menjadi keutamaan kepada kami. Oh, dititik beratkan lah. Titik berat, sangat titik berat. Sebab dia melibatkan data pembayar cukai. Lebih-lebih lagi dengan e-invoice ni, dia melibatkan transaksi perniagaan itu sendiri. So dekat kami, apa yang kami tekankan dalam aspek pembangunan sistem, kami perlu mematuhi semua dasar-dasar keselamatan ICT yang lembaga hasil ada. Lembaga hasil punya lah. Okey. Itu perkara yang pertama. Asas yang pertama kita letakkan dalam setiap pembangunan. Seterusnya Cik Izam, kalau kata sekarang ni kita dah mula menggunakan cloud kan, pengawanan kan, pengawanan kan. So kita juga kena mematuhi garis panduan dasar-dasar yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, ini adalah dua perkara yang kita letakkan kepentingan dalam pembangunan sistem kita sekarang ni. Okey. Keutamaan kita. Di samping itu juga Cik Izam, kita juga memastikan yang sistem yang kita bangunkan ini mematuhi pegawai industri kita. Okey, kat sini kita adalah prosesnya kan, dan kita pun dalam proses untuk mendapatkan akreditasi di pihak industri kita lah, pihak SIRIM lah kat sini kan. ISO lah. Dan untuk memastikan sistem ni berjalan lancar, tidak ada breach kat mana-mana, memanglah tanggungjawab kita untuk kita membuat semakan berkala. Okey, kita ada buat SPA setiap kala kita, so pastikan yang aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan. Ya, betul Cik Izam. So kita macam audit lah Cik Jai kan? Kita dah jadualkan benda ni. Berskala. So benda ni mesti dilaksanakan, dan benda ni akan dirujuk oleh pihak keselamatan ICT lembaga hasil. So mana that's why kita kata keselamatan data ni terjamin. Keterjaminan ada. Kita juga bekerjasama juga dengan pihak NADMA, pihak Majlis Kebangsaan Negara untuk memastikan kita memenuhi piawaian ataupun prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lah. Okey. So jadinya pembayar cukai tak perlu risau. Tak perlu risau berkaitan dengan data-data yang kongsi. Takkan dibocor. Harapnya kita berdoa sebegitu. InsyaAllah sama dan kita doa. Dengan kami pun memastikan benda ni memang memenuhi garis panduan yang ada. Keselamatan data. Cik Jai, e-invoice, my invoice, e-invoice. Rasanya kami LG Purata pun telah bekerjasama dengan Cik Jai ni pun telah masuk tahun kedua Cik Jai, bulan Januari 2024 sehingga bulan Jun 2025 ni dah hampir setahun setengah lah. Betul. Masa kita membangunkan sistem dan projek tu sendiri selama setahun, dan kita telah masuk fasa sokongan, support and maintenance. So kami amat rasa bergembira dapat bekerjasama dengan Cik Jai tu. Dan maybe Cik Jai boleh Lembaga hasil. Ini wakil lembaga hasil dia kalau macam dalam bola tu misi wajib menang. Misi wajib menang. So yang ini misi wajib untuk melaksanakan invoice tu. So dari segi projek tu sendiri, projek my invoice ni. Saya nak tambah sikit Cik Izham. Sila. Saya nak tambah sikit Cik Izham, sebabnya kalau Cik Izham nak tahu kan Cik Izham, ini adalah projek yang tak delay langsung Cik Izham. Alhamdulillah. Dan rasanya tepuk tangan sikit Cik Izham kan. Dan rasanya kita pun dah tahu yang e-invoice tu sendiri dah banyak tau dilaksanakan di negara-negara lain. Kita tak tahulah kita negara ke berapa, dan berdasarkan info yang kita ada, kita memang go live on time, dan paling pendek tempoh masanya go live kita bangunkan pada bulan boleh masuk Malaysia World of Record tu. Kita kena try dapatkan tu. So
rasanya kita golah dalam masa berapa bulan Cik Jai? 8 bulan kan Cik Jai? Untuk Mesti banyak cabaran. Ya, banyak cabaran tu. Tangan tu. Kalau boleh cerita sikit. Cerita sikit lah Cik Jai. Okay, Kongsi. pertamanya kita kena ucap tanya atas diri kita sendiri dan organisasi kita lah kan. Betul tak? Sebab macam mana Puan Linda nyatakan tadi, Invoice ni satu projek yang orang kata keperluan tinggi. Skala besar. Lepas tu projek kerajaan, projek mega benda ni. So lembaga hasil menjalankan peranan dia, mengambil tanggungjawab untuk menyokong inisiatif pendigitalan tu. Dengan timeline yang ada waktu itu dengan timeline yang ada waktu itu bukan yang sekarang ni kita dah drag timeline tu garis masa pelaksanaan, tapi dengan timeline yang ada waktu itu kita tak ada option kita tak ada option, must do orang kata mesti menang lah, mesti wajib menang orang kata, macam Cik Zong kata mesti wajib menang buat macam mana sekalipun. Okey, 2024 tu senario yang saya rasa kita patut raih lah. Kita patut raih. Dia bukan cabaran sebenarnya, tapi dia senario yang patut kita raih. Raih kan. Sebab saya tak suka cabaran ni. Tapi sebenarnya senario yang patut kita raih kan, sebab kita berjaya. Kita berjaya mengatasi cabaran tu. Saya tengok muka Cik Jai pun senyum besar tu Cik Jai. Kan, kita berjaya mengatasinya. Kalau kita nak imbas, Memanglah orang kata memanglah kalau kita imbas balik, memanglah dia sesuatu pengalaman yang menarik. Okey, mungkin pihak Prodata bukan satu projek ni pun dah ada banyak projek lagi kan, tapi mungkin lihat keunikan projek ini kita berjaya melaksanakan dari segi tempoh masa yang ada. Okey, daripada bermulanya bulan Januari 2024, bagaimananya timeline yang ada, kita ada kena buat pada bulan 8 2024. Kalau orang tengok, betul ke ni? Betul. Kan? Betul ke ni? Betul. Tetapi nampak tak masuk akal tapi apa kekuatan dia adalah semangat berpasukan. Betul. Saya letak di situ, itulah intipati kita antara lembaga hasil dengan Prodata. Dengan adanya teamwork ni, kita berjaya memenuhi timeline yang kita ada. Okey, apa yang berlaku di setiap perjalanan tu, dia adalah satu fasa yang menarik. YTJT ni. Dah lah Cik Jai. YTJT ni. Tak kisahlah apa pun. YTJT. Kalau kata kita nak shoot goal pun, bagaimana you hantar, bagaimana dia shoot goal, yang penting dia goal. Okey kan, mudah kan. So sama juga macam ni. So kita pastikan yang setiap proses kita daripada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai kepada fasa pelancarannya tu kan, Puan Linda, kita lancar waktu tu kan. Punya kita nak pastikan pelancaran kita pun tak ada hiccup. Betul. Nak pastikan entry point pada hari 1 bulan 8 tak ada apa-apa masalah. So kita berjaya. Kita dah berjaya waktu tu. Betul. Memang saya kata itu pencapaian yang amat tinggilah kan, amat tinggi. Tapi bagaimana kita merentasi sungai tu kan, bergelora ke tak bergelora ke, tenang ke tak tenang ke, itu adalah cerita lain tu itu adalah ditutupnya dengan semangat pasukan. Dari segi tu flexibility kita dalam membangunkan sistem tu sendiri. So ada pasang surutnya tu itu biasalah. Biasa kan. Tapi yang penting saya rasa teamwork tu. Betul. Tanpa teamwork kita takkan berjaya. Betul. Dia orang kata spirit tu ada. Spirit untuk melaksanakan sesuatu. Mungkin ada semangat patriotik dalam menjayakan inisiatif kerajaan. Masa tu kalau saya boleh kongsi Puan Linda kan, kita letak kita punya tagline tu demi negara. Demi negara kan. Demi negara, kita buat untuk demi negara. So kejayaan ni bukan kejayaan untuk kita secara peribadi, tapi kejayaan kita ni untuk demi negara. Mungkin nanti dalam WhatsApp group boleh letak gambar bendera Malaysia. Demi negara. Memang kita letak kita letak tu sebagai kekuatan kita lah. Betul. Dia kalau nak cerita benda-benda yang macam Cik Jai cakap tadilah, podcast kita sejam tak cukup Cik Jai. Kena satu hari tu kalau kita nak cerita kan. Daripada bulan 1 sampailah sekarang. Kalau ada detail ke tu memang kena buat pengembaraan lah. Dia kejayaan tu dia tak melalui. Kejayaan tu dia tak melalui dengan seorang diri. Dia kena kerjasama.
dari segi bukanlah nak kata apa, tapi dari segi kerjasama dengan FGV Prodata sendiri. Apa pandangan dari sudut LHDN sendiri berkaitan dengan FGV Prodata ni yang melaksanakan projek My Invoice ni. Okey. Lama Cik Benji. Itulah nak cari satu perkataan yang terbaik. Yang terbaik. Okay. Awesome. Satu pasukan yang sentiasa bersedia. Okay. Satu pasukan yang sentiasa bersedia bagi saya untuk menerima apa-apa perubahan, apa-apa kemahuan. Okay. Pada waktu itu untuk melaksanakan projek pembangunan My Invoice ni. Alhamdulillah. Saya teringat seorang ahli pasukan kami, tapi dia sudah meninggalkan projek lah. Dia punya tu adalah hard to say no. So maksudnya kami memang sentiasa kena bersedia je. Betul. Kita tidak boleh kata no lah. Ya, betul. So dia bukan, sebab dia kata itulah, maknanya dengan timeline yang ada waktu tu, Puan Ila, Cik Zam, kalau orang tengok, betul ke kan? Betul ke kita ni? Betul ke projek ni sebenarnya kan? Tapi saya kata waktu tu Federal Prodata datang dengan keadaan yang bersedia. Bersedia untuk menerima segala perubahan, bersedia untuk menerima segala keinginan bagi memastikan projek ni berjaya. Okay. Bukannya kita nak orang kata kepentingan diri. Betul. Tapi sebenarnya Prodata menghasil dan satu hala yang sama. Betul. Satu hala tuju yang sama. Kalau saya boleh gambarkan Prodata satu pasukan yang bersedia. Okay. Dia pada kami di FGV Prodata sendiri, kami pun berterima kasih lah. Kredit jugalah pada LHDN. Terima kasih. Bila kita berlari bersama. Betul. Kan? Dia tak ada kita berlari, dia tertinggal kat belakang. Sebab tu projek ni alhamdulillah berjaya. Kalau saya kata nak berlari tu kan, sebenarnya kita kedua-dua pasukan sedang menaiki bullet train yang sama. Okey, bullet train yang sama. Kan? Ke destinasi pun yang sama. So kelajuan dia kalau sini bullet train, sini kereta api lama, dia akan jadi tak sama. That's why saya kata kita bersama-sama. Bullet train yang sama. So benda tu, itulah orang kata kejayaan kita lah kan. Okay, Cik Jai, rasanya ini soalan terakhir untuk sesi kita. Cik Jai, kita pun dah nampak macam Cik Jai nak tambah soalan ke? Okay, Cik Jai, kalau boleh saya tanya Cik Jai ataupun Cik Jai boleh describe satu perkataan sahaja untuk e-invoice. So, apa perkataan tu dan kenapa Cik Jai memilih perkataan tu, Cik Jai? Okay. Berat juga ni. Kan? Sudah 3 tu, berat dah ni. Tak apalah. Jawapannya belum sampai lagi. Tapi tak fikirkan satu perkataan yang tu. Menggambarkan tu. So, saya boleh sebutkan di sini transformasi. Okay. Transformasi. Mengapa saya memilih transformasi? Tanpa transformasi ni, mungkin peniaga-peniaga kita masih menggunakan kaedah yang lama. Betul. Okay. Mereka nak berubah, mungkin mengambil masa yang lama. Tapi dengan adanya pelaksanaan invoice ni, nak tak nak mereka kena buat. Okay? Nak tak nak mereka kena buat. So, walaupun kita ada pasar kita, tapi akhirnya nanti semua perniagaan kita, semua pembayar cukai dapat direkodkan, kita dapat melaksanakan. So, dengan perkataan transformasi inilah yang kita akan mengubah keseluruhannya. Dari segi aspek perniagaan tu berubah kepada arah pendigitalan. Dari segi kami lembaga hasil akan berubah dari segi penerimaan data, cara kami membuat pengauditan. Dan itulah perkataan yang saya rasa sesuai untuk saya gambarkan pada gini lah, Puan Indah. Terima kasih, Cik Jai. Semangat. Saya rasa itu sajalah kot sesi podcast kita hari ini. Ada lagi? Apa lagi? Okey. Pesanan. Amanat. Amanat daripada Ni nak close lah kan? Okey. Macam ni jangan fikir ayat ni. Soal tiba-tiba ni. Kami semua baik-baik, Cik Jai. Okay. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Prodata untuk tujuan podcast pada pagi ini.
bagi saya Prodata adalah satu organisasi yang berjaya dalam melaksanakan program penggunaan invoice ni. So saya doakan agar Prodata akan terus berjaya dan berjaya InsyaAllah, amin. dalam melaksanakan mana-mana projek mungkin yang berkapasiti tinggi yang lebih kepada kepentingan kepada kerajaan. So saya rasa dengan pengalaman yang ada Prodata dapat ini, resume dah cantik lah. Resume dah cantik. Update resume lepas ni. Dah boleh update resume masing-masing kan. So benda ni mungkin boleh jadi pemangkin ataupun kekuatan kepada Prodata untuk terus lebih berjaya untuk projek-projek akan datang lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, rasanya terima kasih banyak-banyak kepada Sama, panel Paninda, kita yang Ilham. dihormati Cik Zai daripada Lembaga Hasil. Kerana sudi meluangkan masa pada hari yang penuh barakah, hari Jumaat kan. So saya harap semua penonton dan pendengar podcast Purata pada hari ini dapat menerima informasi dan juga dapat mendapat manfaat lah pelaksanaan e-invoice yang telah dilaksanakan di negara kita. So semoga kita dapat berjumpa lagi pada episod yang akan datang. So sekian saja dari saya Linda. Saya Izham. Saya Rozaini daripada Lembaga Hasil. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye.